Kalau korang tengok tempat aku buat kerja ni sebenarnya agak bersepah juga So dalam fikiran aku, antara benda yang aku boleh buat untuk bagi kemas adalah gunakan barang ni. Okay, so kebetulan barang ni memang aku tunggu dan memang aku agak berniat nak guna juga. So jom kita unboxing dulu. Dan tak perlu risau, ini adalah monitor ARM yang dia dah sediakan manual. Jadi nak pasang dia memang sangat mudah. Jadi kita keluarkan dulu, apa-apa pun kita selamatkan dulu MacBook dulu. Sebab MacBook ni malang memang tak berbau. Jadi kita angkat dulu monitor lama ni. Sebab monitor lama aku ni aku nak kena buang kaki dia dululah. Kaki dia dah tak sesuai lah. Sebab aku pun dah nak guna monitor ARM. Jadi aku cabut dulu kaki dia ni. So terima kasih sebab dah lama berkhidmat untuk aku. Dan kita pasang tapak baru untuk monitor ARM ni. Untuk monitor ARM ni sangat mudah nak pasang dia. Korang hanya follow manual, ataupun kalau korang rasa korang tak perlu nak follow manual, just korang pasang aja. Okay, so untuk kaki dia ni kita selesaikan dulu tapak dia. Tapak dia ni untuk clamp dia. Dan sejujurnya buat kerja sambil mencangkung ni memang lagi selesa sebenarnya bagi aku. Okay, jadi untuk posisi dia aku nak letakkan sebelah mic aku lah, dia punya kaki dia ni. Untuk arm dia ni aku nak letak sebelah, betul-betul sebelah mic aku. Jadi agak tak serabut jugalah. Biar ada satu tempat je clamp dia ni. So ini antara part yang paling last untuk aku nak buat adalah dah siap pasang sesiku dia apa semua. So sekarang masa untuk nak pasang monitor ni. Untuk monitor ARM ni korang tak perlu risau bab safety, sebab memang banyak skru dia akan bagi untuk korang nak kemaskan dia, dan dia boleh angkat macam tu dan turun naik. Untuk wire management pula korang tak perlu risau juga, sebab akan ada casing yang boleh cover wire korang. Jadi wire korang tak adalah berselirat. Okay, so inilah hasil dia selepas dah siap pasang. Dan korang boleh tengok sendiri hasil sebelum tadi dan selepas pasang. Jadi kalau korang nak dapatkan monitor ARM ni, yang aku rasa harga dia memang sangat-sangat berbaloi dan sangat murah berbanding dengan monitor ARM yang lain, korang boleh tekan dekat bawah.